mengurusikan oleh seorang Kristian dalam benua British. Ramai yang mengadu bahawasanya agama Islam sudah tiada ada lagi pada itu. Itulah sebab kami mendengar banyak guru para mesyuarat malam ni bahawasanya kepada orang kita. mereka adil dan berdaulat. Cis, terang ni orang Melayu nak melawan. Keadaan di tanah Melayu makin tidak terkawal. British juga sudah mula menggerakkan Melayu Union yang boleh memberikan impak negatif kepada rakyat kita. Aku perlu berjumpa Datuk On untuk bincangkan perkara ini. Datuk On, sekarang ni British sudah mula tunjuk taring pada kita. Mereka telah melancarkan Malayan Union yang akan memberi kesan yang sangat-sangat besar pada kita selaku penduduk asal tanah Melayu. Mereka mencabul hak kita, hak raja-raja dan segalanya, Datuk. Kita perlu lakukan sesuatu untuk pastikan kita masih mempunyai hak di tanah kita sendiri. Betul tu. Kita perlu lakukan sesuatu. British makin lama makin menunjukkan kuasa mereka. Saya rasa kita perlu buat sesuatu. Kita perlu adakan satu mesyuarat atau perjumpaan dengan orang-orang penting untuk bincangkan tentang Malayan Union ni. Kita boleh panggil Tok Imam yang lebih mahir ataupun lebih faham mengenai agama kita. Kita boleh panggil juga bangsa lain seperti bangsa daripada China untuk dapatkan mereka punya pendapat mengenai perkara ini. Dan yang penting, kita kena panggil tokoh-tokoh yang boleh mengutarakan pendapat agar kita mampu menentang Malayan Union ini dengan penuh strategi dan berkesan. Itu pendapat saya, Datuk. Betul, saya setuju. So saya harap dengan perjumpaan ni kita dapat mencapai satu kata sepakat untuk menentang penjajahan ataupun menentang Malayan Union ni. Okey, saya akan maklumkan kepada orang-orang yang berkepentingan untuk hadir ke mesyuarat esok, okey? Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Tuanku. Orang Melayu sangat mudah ditipu. Mereka ini memang tidak cerdik langsung. Raja-raja Melayu semua sudah dalam tangan aku. Tanah ini memang akan jadi kepunyaan aku. Dokumen pun dah siap, risalah penentangan pun dah disimpan. Harap mesyuarat malam ni bawa sinar kepada orang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpalah masuk Tunku dan Tok Imam. Kita tak nak lepas apa-apa kata pun yang Datuk On cakap dulu. Doa kami semoga usaha ini diberkati. Malayan Union ni suatu musibah kalau tidak ditegah daripada awal. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Alhamdulillah, semua yang saya harapkan hadir hari ini. Cuma kita tunggu seseorang. Maaf saya terlambat, saya datang dari kedai. Tadi ada polis British ganggu pergerakan saya sebab mereka dah curiga pergerakan daripada rakyat ni. Okay, tidak mengapa, kamu tetap hadir. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahawa kamu bersama kami. Tuan-tuan sekalian, British datang selepas perang dengan hela. Mereka kata Malayan Union untuk menyatukan kita semua. Tapi hakikatnya kuasa raja-raja Melayu dilenyapkan dan kerakyatan diberikan kepada sesiapa sahaja yang bermastautin di sini, termasuk yang tidak mengenal akar umbi budaya kita. Mereka ni tak bertanya pun pada rakyat. Raja-raja kita pun kena paksa untuk tanda tangan persetujuan. Rakyat kita yang ada di Kedah, di Perlis, semua sudah mula untuk marah. Apa ini juga sudah ramai yang mengadu bahawasanya agama Islam sudah tiada ada lagi pelintir. Kita tidak tahu siapa yang ingin menjaga hal ehwal agama jika raja sudah tiada kuasa. Betul, Tok Imam. Raja-raja Melayu sekarang ni walaupun sudah diberi hak terhadap agama Islam, tapi mereka tidak punya apa-apa kuasa kerana mereka hanya bergelar ahli biasa dalam majlis mesyuarat yang dipengerusikan oleh seorang Kristian iaitu Gubernur British. Saya tahu saya bukan orang Melayu,
tetapi saya tinggal di sini sejak kecil. Saya sayang kat tanah ini. Adakah semua orang bukan Melayu dianggap musuh dalam gerakan ini? Tidak, Encik Lim. Penentangan ni bukan terhadap kaum lain, tapi ini penentangan terhadap penjajahan. Kita hanya menuntut hak kita yang sah, dan orang seperti kamu yang ikhlas sangat dialu-alukan. Ni Datuk, raja-raja dipaksa tanda tangan dalam gelap. Orang kampung dah mula sedar niat sebenar British. Kita perlu buat sesuatu. Kita perlu kumpul semua kesatuan Melayu untuk bangkit bersuara untuk sama-sama menentang dengan melaksanakan Kongres Melayu. Saya risau, Datuk. Kalau kita tentang British secara terbuka, adakah kita akan ditangkap? Adakah kita akan selamat? Itulah sebabnya kita kena bijak. Kita tentang dengan suara, bukan senjata. Kita gunakan pena, suara rakyat dan perlembagaan. Saya sudah mula bercakap di beberapa pekan. Anak muda juga sudah bersedia. Mereka tidak mahu lihat tanah Melayu digadai. Di sekolah Cina pun kami mendengar cerita. Banyak guru yang simpati dengan keadaan ini. Tapi kami perlukan jaminan yang negara ini perlu tetap adil kepada semua, bukan satu kaum sahaja. Inilah masa yang kita impikan. Tanah Melayu yang merdeka, adil dan berdaulat. Tetapi sebagai langkah pertama, kita perlu menjaga hak-hak Raja Melayu dan juga identiti Melayu yang menjadi asas kepada tunjang negara ini. Tanah ini hampir pasti milik aku. Pada muka orang Melayu sangatlah lemah. Semuanya hanya aku pijak sahaja. Saya cadangkan kita adakan satu pertubuhan. Kita satukan semua negeri Melayu. Kita mesti ada suara bersama yang boleh dihormati oleh pihak British dan juga rakyat. Ya, kita tidak boleh lagi bergerak dalam kelompok yang kecil. Kita mesti jadi satu suara yang kuat dan jelas. Saya setuju. Nama pertubuhan ini mesti menggambarkan semangat kebangsaan kita. Kalau boleh, saya cadangkan bagaimana kita namakan ia sebagai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. UMNO, satu singkatan tetapi penuh bermakna. UMNO akan menjadi satu gerakan kebangkitan bagi bangsa kita. Dengan penuh rasa tanggungjawab, kita sebagai anak Melayu berikrar untuk mempertahankan tanah air raja-raja kita dan warisan bangsa daripada sebarang bentuk penjajahan dan penghinaan. Kita akan bangkit, bersatu dan bergerak demi tanah Melayu yang merdeka dan berdaulat. Cis, berani orang Melayu nak melawan Malayan Union. Ternyata mereka mampu bangkit. Aku tidak akan pastikan perkara ini berlaku. Apa yang harus aku lakukan, ya? Tidak mengapa. Aku akan hubungi kota London untuk bertanyakan pendapat. Aku akan lawan dengan orang Melayu yang lemah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakyat yang saya kasihi, salam sejahtera juga saya hulurkan kepada semua. Jadi pada hari ini saya ingin berucap sedikit. Wahai rakyat yang saya sayangi dan saya kasihi, kita sudah sampai ke puncak pengakhiran derita. Takkan kita berputus asa dan takkan kita menyerahkan jiwa dan raga pada mereka. Takkan kita jadi terutan sang British, si pembawa bala. Kuasa raja, pelindung agama mereka hina. Maruah kita tak ada makna sedikit pun bagi mereka. Ayuh kita lawan mereka. Kita tunjukkan siapa penduduk tanah Melayu yang sebenar. Kita berjuang demi anak bangsa dan agama Islam. Dan bangkitlah tanah Melayu, bangkitlah orang Melayu. Ayuh kita lawan. Hidup Melayu, hidup raja, hidup tanah Melayu. Hidup Melayu, hidup tanah air kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak guna punya orang Melayu. Tak sangka mereka boleh bangkit macam ni. Apa
yang perlu aku lakukan. Orang British, kami nak kau keluar dari tanah Melayu. Kami takkan tunduk pada British. Sabar orang Melayu, kita boleh berbincang. We can discuss. Tiada apa lagi yang boleh dibincangkan. Agama kami kamu pemainkan. Kamu fikir kami ini adik-adik kau? Jangan begitu orang Melayu. Aku akan Akan apa lagi British? Kau dengan Melayu kau berambus dari sini. Okey. Baiklah. Aku akan menemui pihak London dan aku akan Dah lah. Masa kau dah tamat kat sini British. Masa penjajahan kau dah tamat dah. pada 11 Mei 1946, hasil kesedaran dan semangat perjuangan anak Melayu, maka lahirlah UMNO. Ianya merupakan lambang penentangan terhadap penjajahan dan suara kebangkitan bangsa. Penolakan terhadap Malayan Union adalah langkah pertama menuju kemerdekaan yang akhirnya dicapai pada 31 Ogos 1957. Harap malam mesyuarat malam ni kan? Perang dengan Hela. Ini sudah ada pelindung. Oh, tutup pula dah. Saya tahu saya bukan orang Melayu, tapi saya UMNO. Kali ini bang. Orang British, berambus dah kau. semua bangun tanah air. Warisan. Warisan lo ni? Bang.